Ramai tuan guru cakap, selagi mana kita hidup, selagi itu rezeki ini memang akan sampai kepada kita. Habis tu tak payahlah kita usaha. Macam tu ke? Tengok video ini sampai habis. Sebab ramai sangat yang salah faham berkenaan tentang apa itu tawakal. Tawakal ni sebenarnya apa dia? Sebenarnya tawakal ini kita menyerahkan segala urusan yang kita kepada Allah setelah mana kita berusaha semaksimum yang mungkin. Kemudian barulah dengan penuh keyakinan kita meletakkan kejayaan dan apa sahaja yang berlaku kepada perkara tersebut di sisi Allah. Baginda Rasulullah pernah bersabda kepada seorang yang sedang menjaga unta, ikat untamu itu, baru kamu bertawakal. Ini maksud sebenarnya tawakal. Tawakal ini bukan sekadar duduk diam kemudian menyerahkan semua itu kepada Allah. Tapi kita kena usaha, kita kena susun. Nak bisnes naik, kena ikut plan, kerja keras. Nak exam lulus, belajar, ulang kaji, baru tawakal. Jangan tunggu rezeki itu jatuh daripada langit semata-mata. Mulakan dengan usaha, kemudian serahkan diri kepada Allah. InsyaAllah Allah tidak pernah sia-siakan setiap usaha daripada hamba-Nya. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.